projek akhir tahun ni kita nak buat Apa yang menarik? Kau ada jalan cerita tak? Kita nak shoot kelas mana? Alah, semua kelas lah senang. Dah akhir tahun kan. Better semua baru ngam. Nak habis apa jadi talent? Weh, kau dah tahu ke siapa talent kita nak shoot nanti? Aku adalah juga fikir beberapa nama. Tapi skrip kau dah siapkan ke? Panjang tak? Dah, tapi nanti korang tengok-tengokkan dah. Tak ada yang salah ke, tak sesuai ke. Korang, aku lupa nak adjust mic dah. Macam mana ni? Tak apa. Kita kan ada mic spare. Kita boleh guna yang tu. Weh, dah. Jom. Nak start ni. Kita pergi kelas ni dulu. Nakal? Mana ada? Diorang ni main dalam kelas pun tak pernah. Kita orang tak pernah bising kat kelas. Tak pernah. Selalunya kalau cikgu lambat masuk kelas, kita orang semua akan buka buku dan siapkan semua kerja. Betul. Masya Allah, anak-anak murid saya ni semua baik-baik, sopan-sopan. Apa aku cakap, walaupun kita orang ni kaya, aku tetap kena belajar. Memang kena tahu baca, tambah, tolak, darab, semua kena faham. Yelah, sebab yang kaya bapak kau, bukan kau. Mereka ni memang semua budak baik. Mau kalau kata saya keluar sat saja kan. Memang mereka duduk senyap. Tak kata apa. Aku paling suka datang sekolah. Best. Gila tak best? Makanan sedap-sedap. Paling aku suka nasi lemak. Padu. Tak kata apa. Well, diorang ni pandai bawa diri. Matang dalam segala hal. Kita orang kan budak kelas first. Kenalah tunjuk yang baik-baik je. Kita orang selalu cari cikgu je. Sebab kita orang tahu masa itu emas. Murid-murid saya semua bakat, terutamanya menyanyi. Tu orang kan dah besar. Mana suka buang masa. Ya, tak baik lepak. Buang masa, sembang kosong tu semua. Tak ada. Diorang ni semuanya okey. Tak ada masalah disiplin pun. Semuanya baik-baik lah. Dengan cikgu, kita sentiasa hormat. Dengar cakap cikgu. Jangan melawan sebab cikgu-cikgu ni macam ayah kita. Tapi memang mak aku cikgu pun. Bapak aku pun. Overall, diorang ni memang sasiah terpuji. Baik sangat diorang ni. Kalau time Quran, sebelum Zaza masuk, kita orang terus gerak dan ambil ujuk. Tu mesti. Wudu awal, boleh baca dulu. Aku lagi awal. Aku tahan kentut dari pagi. Habislah kita ke SKS weh. Dah tak boleh kita nak ya sangat lepas ni. Sekolah menengah lagi mencabar. Macam-macam kita kena fikir. Weh, aku rasa macam sedih lah. Kan, ni dah tugasan kita yang terakhir. Kalau orang tanya, budak tahun 6 ni macam mana? Jawapan dia senang je. Kadang-kadang macam malaikat, kadang-kadang macam menghibur Taufan. Tapi satu benda pasti, kami semua ada hati yang baik. Nakal tu sementara, kenangan ni selamanya.
Kami mungkin bising. Kami mungkin nakal. Tapi di sinilah kami belajar jadi insan. Sekolah rendah bukan sekadar kelas dan kerja rumah, tapi kenangan yang akan kami bawa sampai dewasa. Terima kasih cikgu. Terima kasih sahabat. Kami tetap kami.